Jom kita lihat program Kurban 2026. Ia pengurusan telus dan teratur, khas untuk melengkapkan ibadah anda. Asasnya cukup jelas kan? Kita nak kongsi rezeki, beri makan kepada golongan miskin yang amat perlukannya. Berapa kosnya? Sangat berpatutan tahu. Penyertaan cuma dari RM700 hingga RM800 saja untuk satu bahagian. Pengurusannya pun sangat telus. Contohnya, RM750 sebahagian tambah caj pengurusan RM60. Memang tiada kos tersembunyi. Catat ni ya, sembelihan akan bermula jam 9.30 pagi pada hari raya pertama di sebelah Masjid Badang. Yang paling best, anda berpeluang urus dan agihkan sendiri daging korban tu terus kepada yang memerlukan. Tempat terhad ni, jadi cepat-cepatlah hubungi Ustaz Mustafa di talian untuk daftar. Jangan lepaskan peluang tau. Jadi, persoalannya, adakah anda dah bersedia untuk hidupkan sunnah kurban kali ini? Jom jadikan ia kenyataan.